Sekolah menengah Sri Damai sunyi sepi pada petang Jumaat itu. Cuti penggal baru sahaja bermula. Hampir semua pelajar sudah pulang ke rumah. Namun 3 sahabat karib, Rauf, Danish dan Amir masih belum dijemput ibu bapa mereka. Sementara menunggu, mereka duduk-duduk di asrama, bosan dan gelisah. Apa kata kita main sembunyi-sembunyi? Cadang Amir sambil tersengih. Main kat asrama ni dah sunyi macam kubur, ujar Danish, tapi akhirnya bersetuju juga. Mereka mula bermain. Gelak tawa riang kedengaran seketika. Rauf memilih tempat persembunyian paling legend. Almari besi lama di hujung bilik warden yang tidak digunakan. Bau hapak, gelap dan sempit. Tapi dia yakin kawan-kawannya takkan cari sampai situ. Dia masuk dan menutup pintu perlahan-lahan. Lama dia menunggu, mata pun mula terasa berat. Tanpa sedar, Rauf tertidur dalam almari itu. Di luar, Danish dan Amir terus mencari, namun setelah hampir sejam, mereka putus asa. Dia dah balik rumah kot. Kita pun dah lambat. Jom turun, nanti mak aku marah, kata Danish. Mereka pun pergi tanpa menyedari Rauf masih bersembunyi. Warden yang menyangka semua pelajar sudah pulang, mengunci pintu bilik, termasuk almari lama itu yang tertutup rapat. Beberapa jam kemudian, Rauf terjaga. Keadaan gelap gelita. Dia cuba buka pintu, tapi ia terkunci dari luar. Dia ketuk, menjerit, meraung, meminta tolong. Tetapi asrama itu sudah sepi. Tiada siapa yang dengar. Hari berganti malam. Rauf masih terkurung, nafas semakin sesak. Dia menangis, menjerit lagi. Suaranya semakin lemah dan akhirnya senyap. 3 hari kemudian, bau busuk mula tercium dari bilik itu. Pihak sekolah terkejut apabila menemui tubuh Rauf yang sudah tidak bernyawa dalam almari, matanya terbeliak dan kukunya berlumur darah. Kesan dia mencakar pintu minta diselamatkan. Seluruh sekolah terkejut. Danish dan Amir menangis tak berhenti. Keluarga Rauf luluh hati menerima berita itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, bermulalah kisah seram di asrama Sri Damai. Malam-malam, pelajar baru terdengar suara mengerang dari dalam almari kosong. Ada yang ternampak kelibat budak lelaki memakai baju sukan sekolah berjalan sambil mengetuk-ngetuk dinding, seolah-olah mencari jalan keluar. Ada pelajar yang berani buka almari itu selepas tengah malam dan mendengar bisikan, "Tolong aku, jangan tinggal aku lagi." Almari itu kini dikunci selamanya, tapi suara dari dalamnya belum pernah berhenti.